Oi, nampak nak hujan tapi belum hujan lagi sekarang. Tadi sudah main golf, sekarang nak balik. Inilah Brunei Darussalam dekat di Gadong. And then di sini ada stadium. As I mentioned to you, ada padang golf di sini dan juga ada stadium di sini. Itu yang nampak stadium Stadium Hassan Al-Bolkiah. Di sini semua office polis. Ini juga office polis, bahagian transportation ataupun kenderaan. Ini kenderaan polis lambangnya warna biru putih. Kita nampak bangunan di sini berwarna biru dan putih, merupakan lambang polis diraja negara Brunei Darussalam. And kita tengok di sini nampak macam nak hujan, tapi hujan belum turun lagi. Nampak dah cloudy, gelap, tapi belum lagi turun. Sempat main golf tadi, habis 9 lubang 1 jam. 9 lubang tadi, main 1 jam. Cepat-cepat main seorang saja, just for exercise. And then sekarang kita nak balik di rumah di Telanai di Telanai. So alhamdulillah sekarang kita dah cross. And then kiri kanan nampak macam cloudy, berawam macam malam ni mungkin hujan di negara Brunei Darussalam. And then nampak jejantas jejantas ini ialah cross untuk pergi sekolah international school sebelah kanan. Jadi cross sebelah kiri bagi pelajar-pelajar di sini, sekolah antarabangsa Seri Mulia Sarjana. And then di sebelah kiri saya, lebih kurang dalam 5 meter lagi, ialah PBD, Pejabat Pengangkutan Darat, ataupun di Malaysia dia panggil Jabatan Pengangkutan Jabatan Pengangkutan. And then kita akan masuk roundabout. Di sini roundabout dalam bahasa Melayu diterjemahkan sebagai pusing keliling roundabout. Ni roundabout pusing keliling industri Beribi. Sebab sebelah roundabout itu ataupun pusing keliling ini ada industri banyak Ada kilang-kilang, walaupun tak besar, tapi ada juga dah kilang-kilang di negara Brunei Darussalam. So kita tunggu lampu hijau nombor 6, 5, 4 dan 3, 2, 1. Let's go. 23 minit 23 second dia bagi untuk line in. Jadi saya akan ambil roundabout jam 12 untuk ke Telanai, dekat Jalan Bunut. So di sini pun ada Pizza Hut Nampak Pizza Hut ada satu ni sebelah kanan saya. And then di negara Brunei Darussalam juga masyhur dengan restoran, nama dia restoran Jollibee. Jollibee ni asal daripada Filipina. So dia buka cawangan di negara Brunei Darussalam. Dia macam KFC lah atau McDonald, tapi Jollibee ni merupakan brand Filipina. Filipina berjaya mengeluarkan satu brand yang boleh anggap di sini antarabangsa. Kalau di Kuwait juga ada Jollibee,
Saya harap di Mekah, Saudi Arabia juga ada Jollibee, memandang ramai orang Filipin di sana. So di sini Filipin pun ramai juga, and then restoran Jollibee memang terkenal. Management dia memang baguslah, seperti sistem pengurusan KFC dan juga McDonald. So bangunan di sini memang besar-besar dan juga cantik lah. Rumah penduduk orang Brunei kebanyakannya rumah banglo lah, rumah banglo. So di sini pun nampak macam berawal nak hujan malam ni. Sekarang pukul 5:10 petang. So kita jalan je very smooth, alhamdulillah. Kebetulan hari ni cuti pula, hari Jumaat, merupakan cuti awam di negara Brunei Darussalam. Itu ada syarikat kereta Renault join sekali dengan Volkswagen bangunan yang sama, ada kereta jenama Renault USA dan juga Volkswagen ada di sini kanan saya. Tapi kereta Renault dan Volkswagen taklah banyak di negara Brunei Darussalam. Mungkin maintenance-nya susah sikit sebab spare part bukan senang untuk nak cari. Tapi kalau kereta Korea dan juga kereta Jepun memang very popular lah di sini, very popular. Kereta US memang amat berkurangan lah. Dan sekarang ni seperti saya maklumkan, China sedang bergiat untuk jual kereta di negara Brunei Darussalam. Saya yakin dalam masa 2-3 tahun lagi di atas jalan ni penuh dengan kereta China. So kita tengok what we call jalan-jalan di Brunei ni memang smooth lah, kan? Tidak ada heavy traffic jam sangat seperti di bandar-bandar besar, termasuklah Bangkok, Kuala Lumpur dan lain-lain lagi. Dan sebelah kiri kanan kebanyakan jalan raya di sini dipenuhi dengan pokok. Dia penuhi dengan pokok. Walaupun pokok banyak, tetapi di Brunei ni panas juga sebab kita berada di Pulau Borneo. Memang panas kalau tengah hari dah panas. And then very high humidity lah, cepat berpeluh. Ini merupakan main road, jalan Telanai. Di kampung Telanai, kiri kanan Telanai. Dan selepas dari itu kita akan jumpa satu traffic light untuk masuk jalan Tutong. Jalan Tutong ni panjangnya lebih kurang 90 km. Dia bermula daripada Batu Satu kat Gadong ni sampailah kat Tutong. So lebih kurang dalam 80 hingga 90 km lah. You see. So very clean, negara Brunei ni very clean and very systematic lah. Negara kecil and then kaya dengan hasil petroleum, and then alhamdulillah di sini kurang motorcycle lah. Motorcycle kurang, kebanyakannya kereta. Sekarang ni ada dah nampak di jalan raya ni motorcycle kanan kiri kanan, tapi taklah begitu banyak berbanding di negara-negara lain. Sebab masyarakat Brunei ni masih lagi fobia untuk guna motorbike. Dia guna kereta lah. Kebanyakan keluarga di Brunei ni, orang Brunei ni satu rumah ada kereta lebih daripada 3 atau 4 lah. So you tengok motor tu ada, ini untuk delivery saja. Pizza Hut punya guna motor untuk delivery, dan juga Idea, satu punya syarikat, satu restoran terkenal di Brunei, dia juga deliver makanan di sini. So kita buat U-turn di sini sebab nak balik rumah saya,
And then Okey, Alhamdulillah. Sekarang kita dah buat U-turn. Lepas U-turn lebih kurang dalam 100 meter, belok kiri, ada security situ untuk masuk taman tempat yang mana saya tinggal. Di sini rumah ni adalah dikenali dengan what we call Lanesborough, kediaman Lanesborough. Ada ditulis situ. Ni tulis sini kediaman Lanesborough. Dia ada security, dan di sini juga ada punya satu embassy, namanya Embassy Timor Leste. Timor Leste. So, Alhamdulillah, sekarang saya dah masuk dalam punya taman kediaman Lanesborough. Ini adalah swasta lah, dikendalikan oleh pihak pengurusan, dan saya difahamkan syarikat ini juga ada beberapa hotel di negara Brunei Darussalam, dan juga ada rumah-rumah banglo untuk disewa. Jadi rumah ni disewa oleh kerajaan Brunei Darussalam. Jadi saya sebagai pekerja kerajaan, jadi diberikan rumah. Alhamdulillah. Tinggal rumah di sini. Saya dah tinggal rumah di sini lebih kurang dalam 8 tahun lah. Dari 1 bulan, 2 minggu lagi, 1 minggu lagi 8 tahun. Alhamdulillah, di sini saya dah sampai di rumah saya. Ini parking. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. So, jangan lupa kalau you suka video ni, tolonglah like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalam.